Baik dia. Ini cerita tentang ibadah kurban yang membawa banyak hikmah yang mengingatkan kita akan erti pengorbanan serta menyucikan diri dan harta. Mengeratkan silaturahim melalui pembahagian daging kurban pada fakir miskin, asnaf dan yang memerlukan. Selesai ibadah kurban dari lembu yang 100 kilo lebih, pengagihan daging kurban masjid uruskan. 30 hingga 40 kilo Kak Syah agihkan sendiri. Rumah pertama yang Kak Syah hantar rumah sepasang suami isteri dengan 8 orang anak, tapi 5 ialah kanak-kanak OKU. Ibunya pula ada kanser rahim dan payudara. Bapanya mencari rezeki yang membaiki balang elektronik dijumpai di rumah sampah yang dijual semula. Mereka mencuba yang terbaik dengan apa yang ada. Sepanjang proses agihan ni Kak Syah tak boleh berhenti termenung. Kadang Allah murahkan rezeki, kita kena sentiasa ingat berbagi. Tempat kedua Kak Syah pergi jumpa Mak Jah. Boleh. Memang nak dia Boleh beli lah. Kisah hidup Mak Jah ni lagi sedih. Sebelum ni dia masih sihat, menjaga suami yang sakit serta 2 orang kanak-kanak OKU. Baru-baru ni dia terjatuh waktu nak menguruskan mereka, patah kaki. Walaupun dah simit, kaki dia masih tak boleh kembali sembuh. Walaupun dalam keadaan macam ni, kikihan Mak Jah untuk jaga 2 kanak-kanak OKU serta suaminya yang sakit menunjukkan betapa cekalnya hati seorang wanita. Mak Jah pun ada minta tokat, Kak Syah cari dan terus hantarkan. Seterusnya Kak Syah ke pusat jagaan warga emas Nur Ihsan. Kak Syah dapat boyfriend baru. Boleh lah. Boleh. Boleh ya? Boleh kahwin. Kahwin. Kau cik lah. Rasa. Asal pula. Okey. Dah. Okey. Oh, dia tengok. Awak kah? Handsome boy. Sama-sama lembu korban. Lembu korban. Sini. Sini, cik. Betul? Aku yang pink. Nama? PE. 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 Okey, 10 lembu korban. Korban. Mana ada kaya? Doa dulu murah rezeki cepat. Amin. Ya. Okey. Ada lagi guys. Kejap lagi dia orang bawa masuk. Kita ambil 10 kilo lagi. Ambil lagi. Jom. Relax brother, relax. Apa? Relax brother. Kata. Tandai kau. No. Lagu. Dah tapi Good. gelap bukan habis je. Tak apalah. Dah. Kita beli lagi. Jom. Okey, jom bang. 10 kilo. Dah. Masuklah. Masuk. Ada apa Syarina Ricci ni serahkan ni lah 20 kilo lah. Ni daging yang kurban pagi tadi lah. Semoga apa semangat ni dapat meringankan sikit lah bebanan rumah Nur Ihsan. Faham Okey, jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Nyomping, okey. Bye-bye. Bye. Bye.